Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Salman Somanaj. So, hari ini Pak Man nak cerita sikit berkenaan dengan apa itu co-drama. Co-drama ni bukanlah untuk mengajar seseorang itu untuk menjadi seorang pelakon, untuk menjadi seorang artis, untuk menjadi seorang atau apa-apa. Tapi lebih pada pengenalan. Okay? Dalam UiTM dia ada co-drama di mana kita akan ceritakan tentang kemahiran insaniah, KI. Kemahiran insaniah ni berkenaan dengan tanggungjawab, kerjasama dia, bagaimana dia nak buat keputusan, bagaimana dia nak buat tentang keusahawanan dalam membuat keputusan. Okay? Perkara-perkara macam ni kita akan terapkan dalam co-drama. So, apa yang menarik dalam co-drama ni, kita akan belajar macam mana untuk menjadi seorang individu yang holistik, yang tahu semua. Okay? Dalam co-drama, kalau ikut dia punya education frame yang kita dah tetapkan, okay, minggu pertama akan ada pengenalan, seterusnya kita akan ada tentang pembelajaran tentang sejarah teater di Malaysia, di Asia, di seluruh negara. Kemudian kita akan terus pada minggu kedua, kalau tak silap, kita akan belajar tentang aliran teater di Malaysia, definisi terma-terma teater, okay, sejarah teater di Malaysia. Seterusnya berkenaan untuk minggu ketiga ni kita akan belajar tentang macam mana nak buat bacaan skrip, macam mana nak analisa skrip, macam mana nak bedah skrip, macam mana pewatakan tu kita akan belajar. Okay. Seterusnya untuk asas lakonan, kita akan belajar kaedah lakonan, physical character dan ensemble training. Macam mana kita nak buat. So untuk minggu kelima ni, Pak Man dah buat satu pergerakan baru untuk dalam pengajaran ni. Okay, di mana kita akan belajar tentang fungsi produksi. Dalam fungsi produksi ni, untuk pengetahuan adik-adik semua, produksi ni adalah satu tim yang besar. Okay, dalam tim besar ni, kena ada apa? Kena ada jawatan apa dalam tim tu? Tim produksi ni adalah tim yang membawa teater itu ke arah pementasan. Jadi permulaan produksi itu akan dimulakan dengan macam mana jadualnya dibuat, jadual perjumpaan, mesyuarat dan sebagainya. Okay? Jadual produksi, mesyuarat produksi adalah sangat-sangat penting lah. Okay? Kalau tak ada benda tu, pergerakan produksi tak akan berlaku. Okay? Dalam produksi, kita akan ada jawatan-jawatan. So kita akan bahagi-bahagikan yang mana kat sini kita akan belajar berkenaan dengan pelan lantai, pengendalian latihan, macam mana nak buat prompt book untuk orang. Okay? Kita akan belajar tentang pengendalian teknikal. Okay? Pembinaan set macam mana, nak buat cue sinopsis macam mana, kemudian pertukaran babak dan kostum pun kita akan belajar satu persatu. Menariknya dalam co-drama ni, anda akan menjadi seorang yang serba tahu, insyaAllah. Di atas apa knowledge yang Pak Man ada, selalu Pak Man kongsikan dengan pelajar-pelajar. Terpulang, kalau you all nak jadi artis, go for it. Kalau nak jadi seorang yang berguna, gunakan ilmu tu, boleh. Kalau nak jadi seorang yang berguna, sampaikan ilmu tu kepada orang lain, supaya ikut terma teater, manusiakan manusia. Itu yang sangat-sangat kita jaga dan kita pegang sampai sekarang. Okay? Jom kita tengok apa yang dilakukan oleh para pelajar co-drama Pak Man pada minggu lepas. Mu'i letak nama sana dekat perkara kita buat. Tenang dan jujur. Mana boleh? Sila. Kita tengok. Tenang dan sopan. Sopan.
Kau ni bilik. Bilik ni. Oh, bilik. Dia ada bilik.